Persekutuan Majikan Malaysia sedia terima pekerja ROHINGNYA. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Isu pelarian Rohingya bekerja secara sah kembali jadi perhatian selepas Persatuan Majikan menyatakan kesediaan menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan itu. Menurut Persekutuan Majikan Malaysia, peluang itu boleh diberi dalam sektor 3D iaitu kerja kotor, berbahaya dan sukar. Sekiranya kerajaan memberi kebenaran rasmi, Presiden MEF, Datuk Dari Syed Hussein Syed Husman berkata, pihaknya menyokong usaha kerajaan membenarkan pelarian yang berdaftar dengan UNHCR bekerja secara formal. Katanya, langkah itu boleh membantu mengisi kekurangan tenaga kerja dalam sektor tertentu yang masih memerlukan pekerja, termasuk peladangan, pembinaan dan pekerjaan berisiko. Adalah lebih baik mereka bekerja secara sah berbanding secara haram. Semua undang-undang buruh dan undang-undang negara juga akan terpakai kepada mereka seperti pekerja lain, katanya. Menurut Syed Hussein, pendekatan itu juga dapat mengoptimumkan tenaga kerja sedia ada dalam negara. Pada masa sama, ia boleh mengurangkan keperluan membawa masuk pekerja asing baharu yang biasanya melibatkan kos pengambilan tinggi dan proses yang panjang.